Okey, pertamanya Malaysia ini mengekspor banyak barang. Dia antara Amerika Syarikat ni adalah negara ke-10 tau. Yang penting perniagaan Malaysia dengan dunia tau. Jadi ialah rakan niaga yang penting. Faham? Jadi dalam masa yang sama, okey, memang betul sekarang ini Amerika mengenakan tarif atau cukai ini bukan saja kepada Malaysia, pada banyak negara-negara seluruh dunia ni kan. Jadi harus dan apa yang dilakukan oleh Trump ini sebenarnya ialah untuk mengkonterkan janji dia ketika dia berkempen dulu, dia akan mengenakan tarif. Menggunakan tarif ini ialah untuk menjemput kembali syarikat-syarikat Amerika itu membuka kilang-kilang kembali di Amerika lah. Itu daripada segi teorinya lah. Okey, kita sebagai perniagaan yang kita ekspor ke ini ialah microchip dan barang-barang teknologi ini. Jadi barang-barang ini sebenarnya yang membuat ini juga adalah kilang Amerika. Walaupun dibuat di Malaysia, yang pemiliknya adalah Amerika, jadi dikenakan cukai. Bukannya kilang tu milik rakyat Malaysia. Kilang itu hanya menggunakan Pulau Pinang, menggunakan tempat-tempat ini je, di free trade zone dulu. Jadi itu jadi keadaannya. Jadi apa yang kita yang barang yang kita betul-betul boleh jual tu ada satu lah, macam minyak, kelapa sawit, itu yang barang asli keluaran kita. Jadi itu harus kita sedari lah. Yang kita ekspor ni, yang kita ekspor ke Amerika ini barang-barang yang dibuat oleh kilang-kilang milik Amerika di Malaysia. Okay. Jadi yang terganggu-gugat ini sebenarnya bukan harta kekayaan Malaysia. Hanya yang terganggu-gugat ini ialah rakyat Malaysia bekerja itu saja tak? Nampak tak? Okey, itu satu perkara. Yang kedua lagi, kita harus juga yang Anwar Ibrahim ini, bukan saja Anwar Ibrahim, banyak pemimpin dunia ni akan merayu dan meminta supaya berbincang lah. Ini bagus. Tapi dalam masa yang sama kita juga harus bekerjasama dengan negara-negara ASEAN. Jadi kerana kita sebuah negara yang kecil, jadi lebih baik kita bersama-sama dengan rakan niaga kita di ASEAN untuk berbincang sebagai satu suara. Ini pandangan saya lah. One collective voice lah. Ini kerana apa? Dalam masa yang sama juga kerana Amerika sekarang sedang menyerang Cina Merah. Musuh yang dilihat ini ialah Cina Merah. Jadi kita tidak mahu dilihat oleh Amerika sebagai menyebelahi Cina Merah, sebelah China. Jadi ini berbahaya kerana kita berniaga dengan China, dalam masa yang sama kita juga berniaga dengan Amerika. Jadi kerana itu kita harus berjaga-jaga daripada dasar ini. Tidak harus dilihat sebagai pro China atau tidak dilihat sebagai anti Amerika. Ini dasar yang paling penting lah. Kita tidak lihat China tidak boleh membaca kita sebagai pro-Amerika. Amerika tidak boleh membaca kita sebagai pro-China. Jadi ini hanya dapat diperkokohkan dengan perserikatan kita bersama-sama dengan negara ASEAN. Itulah pandangan saya lah. Dia nak menarik pelabuhan Amerika itu sendiri balik ke Amerika dah. Itu balik ke Amerika. Artinya kerjanya dia mengimport kereta Volkswagen, dia mengimport kereta BMW, dia mengimport kereta Mercedes. Syarikat Jerman itu harus membuka kilang di Amerika. Itu yang dimau. Sekarang ini misalnya iPhone, syarikat iPhone itu membuka kilang di negeri China, harus balik ke Amerika. Syarikat ini bukan syarikat Amerika, harus balik. Tapi ini satu keadaan mahu supaya industri ini pulang ke tempat asal dia tak. Tapi di sini lah, dalam sistem kapitalis, syarikat kilang-kilang ini membuka ini di China ni kerana tenaga buruh yang murah. Kerana itu lah. Jadi ini terpaksa. Tapi dalam masa yang sama, Trump ini mahu kembali memperkokohkan industri pembuatan, industri pembikinan, industri pengeluar produk. Sekarang ini banyak produk-produk Amerika ini dibuat di luar negara. Jadi ia mahu dikembalikan balik. Kan saya rasa ini nasionalisme yang betul. Saya menyokong kerana faham tak? Kenapa akan menyokong? Tapi yang akan membayar harga ni pastilah rakyat Amerika yang akan membayar harga yang mahal.
Faham tak? Kerana kalau dibuat di negeri China, kalau harga buruh dia murah, tapi kalau buat di Amerika harga dia mahal. Itulah macamnya Penang Freeport dulu kan, syarikat elektronik membuka kilang di Penang, bukan kerana dia sukakan tu, kerana buruh kita murah. Kerana itu dia datang membuat kilang di Pulau Pinang. Sekarang ni dia nak mengembalikan. Itu terpulang pada tu. Sama ada syarikat-syarikat ini akan pulang. Tapi dalam masa yang sama, untuk membuka kembali kilang-kilang ini di Amerika bukan mengambil 1-2 tahun, ambil masa yang lama kerana dia ada jaringannya, rantaian pengeluaran dia kan. Ini harus dipikirkan. Tapi dalam masa yang sama, apa yang dilakukan oleh Trump ini ialah memporak-perandakan sistem ekonomi kapitalis. Ini saya sokong. Saya sokong kerana itu saya penyokong Trump. Dan saya penyokong Trump yang tegar. Saya suka dia menghancur leburkan. Yang rugi ini, berbilion-bilion ini bukan rakyat. Yang rugi ini pemilik saham. Saham jatuh. Apa hal dengan kita? Saham jatuh, mampus lah kau. Tak ada sangkut paut dengan apa. Aku belikan coket masih sama je tak. Kau yang saham kau bertriliun-triliun ni, kau yang itu, ini kaum kapitalis. Baguslah Trump tembak kaum kapitalis lah. Dan juga tengok, kita dah bertahun-tahun berkempen supaya NATO dihapuskan. Trump sendiri menghapuskan NATO. Ini satu kebaikan. Faham tak? Untuk aku ini baik. Trump, saya penyokong Trump. Dia melakukan sesuatu kepada kaum kapitalis. I supported Trump. Tak ada. Kita di Malaysia ni, kita kenapa perlukan pelan-pelan luar? Kita harus mendirikan industri kita sendiri. Artinya kita bercocok tanam. Industri kita adalah pertanian. Asas pertanian kita mengeluarkan sendiri. Tenaga itu adalah tenaga siapa? Tenaga kerja. Kau faham tak? We work ourselves. Seperti Trump mahu Amerika great again, kita juga mahu Malaysia. Kenapa kita mesti bertahap tu? Kenapa kita harus mengeluarkan sawit kita sendiri. Kilang produk itu kita buat sendiri. Kita ekspor barang-barang yang kita boleh buat sendiri. Apa yang kita boleh buat? Pertanian kita kokohkan pertanian kita, makanan kita, beras kita, padi kita, sayur kita, peternakan itu boleh. Kenapa kita nak tu tak? Tenaga kita ada. Ini keadaan kan? Itu sama bagus. Dari negara-negara ini akan berfikir, kita tidak boleh bergantungan kepada Amerika, kita tak boleh bergantungan pada Eropah. Bagus. Dia mencerahkan, memberi satu pencerahan nasionalisme negara-negara ini akan berkata, Australia juga akan kata, kita mesti produk. England pun sekarang nak mengeluarkan produk sendiri. Bagus. Malaysia juga harus. Apa asas kita? Asas kita apa? Asas kita pertanian. The base. What is the base? So from there we develop. And then we develop our own technology, our own industry based on what we have. Faham tak? Bukan jadi barua pada syarikat-syarikat Amerika, bukan jadi barua pada syarikat-syarikat China. Kita mengeluarkan harta kekayaan kita sendiri. Itu pandangan saya lah.